Dia nasib baik lah, aku cakap dengan kau lah. Isu suara audio Hadi Awang mencadangkan Hamzah Ahsanuddin calon Perdana Menteri, Presiden Bersatu ganti Tan Sri Muhyiddin. Benda tu viral, pecah ketika timing tu sama dengan ketika rakyat Malaysia ni fokus pada sumut flotilla. Jadi rakyat tak ambil peduli sangat, tak ambil pot isu audio Hadi Awang ni. Sedangkan isu tu isu besar. Isu pengkhianatan besar-besaran oleh PAS kepada Bersatu. Taqiyuddin pun satu hal. Wartawan tanya soalan tu, dia mengelak, dia tak nak jawab. Lagilah rakyat ni akan spekulate macam-macam. Benda ni sebenarnya dulu aku dah pernah sebut. Aku dah pernah sebut dalam video dulu aku cakap perkara ni. Gerakan Hamzah Ahsanuddin nak cantas, nak kerat Tan Sri Muhyiddin ni disokong penuh oleh 120 ketua bahagian Bersatu tu. Diatur oleh siapa? Diatur oleh PAS. Tu Wan Saiful mengaku dia sendiri yang kumpul. Dia kata ni bukan nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin, tapi ni nak backup Tan Sri Muhyiddin. Tak ada, itu memang nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Kenapa dia orang berani buat? Kerana di belakang dia orang ni PAS yang atur, PAS yang menyokong, PAS akan sokong Hamzah Ahsanuddin calon Perdana Menteri, maka kursi Perdana Menteri akan dapat kepada Bersatu juga. Itu ceritanya. PAS nak Hamzah Ahsanuddin menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya PAS boleh kawal Hamzah. PAS tak boleh kawal Muhyiddin Yassin. PAS dia tak boleh kawal Muhyiddin Yassin sebab lantikan penting dalam Perikatan Nasional semua Muhyiddin pegang. Hamzah dia boleh kawal. Tapi dia nak salahkan PAS sepenuhnya pun tak boleh, tak adil. Sebab kita tahu sangat dah, masak dah perangai PAS ni macam mana. Memang jenis tak boleh buat kawan. Semua parti dah rasa berkawan dengan PAS. UMNO, PKR, DAP. Waktu rakyat suka dengan Tan Sri Muhyiddin, branding Tan Sri Muhyiddin tengah kuat, rakyat menjerit abah. Tambah pula Bersatu dulu tengah masuk duit banyak, akaun tak kena beku lagi. PAS ni punya puja pada Tan Sri Muhyiddin ni macam dewa langit. Hari ni bila PAS nampak Tan Sri Muhyiddin makin lemah, duit pun dah tak banyak kan, nama abah pun orang dah tak sebut, orang tak heran dah. Dia atur gerakan nak kerat Tan Sri Muhyiddin, dia nak angkat Hamzah Ahsanuddin. Dan aku jangka move pertama akan start di negeri Selangor. Kita tahu baru-baru ni kelang kabut kecoh huru-hara, Azmin Ali nak letak jawatan Ketua Pembangkang Don Selangor. Azmin Ali ni pro kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau Azmin Ali betul-betul secara rasmi hantar surat letak jawatan Ketua Pembangkang Selangor, PAS akan masuk hantar seorang calon daripada PAS jadi Ketua Pembangkang Negeri Selangor menggantikan Azmin Ali. Itu move yang akan PAS buat dulu di Negeri Selangor ni. Dia akan kerat satu-satu orang-orang yang pro kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keluar lagi berita hanya 10 adun Perikatan Nasional Selangor yang bangkit pertahankan Azmin Ali. Semua tu adun Parti Bersatu, adun daripada PAS, semua berkecuali. Tu Wan Saiful Wanjan duk londeh Azmin Ali, ketua dia orang dekat luar ni sampai tinggal seluar. Kena londeh kau pun PAS tak cakap apa, duduk diam. Semua berkecuali, semua tak cakap apa, duduk diam lah. Tapi itulah yang aku duduk heran tu. Syahidan Kasim ni dia kata PAS ada 4-5 lori calon Perdana Menteri. Pemuda PAS cadang nama Tuan Ibrahim Tuan Man calon Perdana Menteri. Last kali bocor audio Presiden PAS sendiri mencadangkan nama Hamzah Ahsanuddin calon Perdana Menteri. Huru-hara lah buat kau ni.